Untuk buka pintu belakang dia, korang hanya perlu tekan kat sini sahaja. Kereta ni datang dengan 2 power door, kanan dan juga kiri. Dan yang ni, design untuk seat bahagian belakang dia datang dengan pilot seat yang balut full leather. Cup holder kat sini. Dengan kontrol dia untuk turunkan kursi. Dan satu lagi untuk footrest untuk korang setting macam ni. Dengan bahagian tepi dia ada footlight original Jepun. Bahagian atas dia ada kontrol aircon untuk aircon row kedua dan juga row ketiga. Dengan kat sini juga ada button untuk korang kontrol color lampu kabin kereta ni. Dengan bahagian tepi ada sunshade. Dengan bahagian atas ada sunroof. Untuk seat row ketiga dia datang juga dengan seat yang balut full leather. Armrest di bahagian tengah, sunshade di bahagian tepi. Dan kalau orang dewasa nak duduk, korang boleh belakangkan seat macam ni. Untuk berminat dengan kereta ni, boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.